Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Teh Fatimah Hasna binti Johan. Saya Arisa Idina Azamuddin. Saya Nur Harith bin Muhammad Zamzam. Hari ini kami akan membentangkan aplikasi yang telah kami bangunkan iaitu My Halal Navigator, The future of halal lifestyle. Hai, saya Cikgu Hakim, pembimbing Invictus DS untuk pembangunan aplikasi Android tahun ini. Bayangkan korang dekat Seoul, lapar, penat. Ada tak app yang boleh detect makanan yang halal ke tak? Jom saya kongsikan sedikit tentang My Halal Navigator. My Halal Navigator merangkumi database lokasi halal sahih. Restoran, surau, masjid, hospital, hotel semua disahkan melalui sumber sijil halal berautoriti. Yang kedua, AI Halal Assistant, chatbot pintar AI yang sedia membantu anda bila-bila masa. Yang ketiga, Global Prayer and Fasting Tracker. Lokasi berubah, waktu solat automatik, travel ke kutub, penjejak puasa pintar kan ada? Yang keempat, Community Halal, pengguna berkongsi review, sokong bisnes Muslim tempatan. Dan akhir sekali, Partnership Strategy, kerjasama dengan agensi halal, syarikat F&B, tourism board dan airline Muslim friendly. Kami tidak mencipta aplikasi, malah kami mencipta ekosistem. Selepas membuka aplikasi ini, perkara pertama yang kita dapat lihat ialah Halal Scan. Halal Scan membolehkan pengguna mengimbas barkod produk makanan dan terus mengetahui status halal sesuatu produk dalam beberapa saat sahaja. Mudah, pantas dan tanpa keraguan. Namun, kami masih belum mendapat kelulusan rasmi daripada JAKIM. Oleh itu, buat masa ini, kami hanya menggunakan mockup untuk tujuan demonstrasi. Contohnya, tengoklah ini. Saya dapat mengimbas barkod pada mockup ini dan hasilnya terus dipaparkan di skrin. Ada juga pilihan manual search. Kita hanya perlu menuliskan semula nombor barkod di ruangan yang disediakan untuk mengetahui kesahihan suatu makanan. Opsi location pula membawa anda ke restoran halal, surau atau masjid berdekatan. Hanya buka My Halal Navigator dan lokasi terdekat terus dipaparkan, lengkap dengan panduan arah. Prayer time memastikan waktu solat anda sentiasa tepat mengikut lokasi semasa. Notifikasi azan akan mengingatkan anda 5 kali sehari supaya anda tidak terlepas kewajipan. Terdapat juga waktu solat bulanan dan juga kita boleh menukar kawasan dan API. Halal AI membolehkan anda bertanya apa sahaja berkaitan halal atau haram dan menerima jawapan segera. Disediakan juga pilihan soalan cadangan untuk mempercepatkan carian kepada soalan yang sering ditanya. Kiblat Finder pula memastikan anda sentiasa tahu arah kiblat di mana sahaja anda berada. Dengan teknologi kompas pintar, anda boleh terus menghadap kiblat tanpa sebarang kekeliruan. Tutorial juga disediakan untuk membimbing pengguna baru memahami setiap fungsi dalam aplikasi ini. Langkah demi langkah dijelaskan dengan mudah dan ringkas. Akhir sekali, settings di penjuru kanan atas membolehkan anda mengubah mod paparan kepada gelap atau terang, memilih bahasa iaitu bahasa Inggeris atau bahasa Melayu dan mengaktifkan notifikasi azan supaya pengalaman penggunaan My Halal Navigator sentiasa mengikut keselesaan anda.